Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bila kita bercakap pasal industri automotif dekat Malaysia ni, automatik lah kan, jenama-jenama Jepun macam Honda lah, Toyota lah, Nissan lah, ataupun jenama-jenama tempatan Proton dan Pro2 mesti akan terlintas kat dalam fikiran kita. Tapi korang tahu tak, yang mula-mula sekali menapakkan diri mereka dalam industri automotif kat Malaysia ni, dalam sektor perkilangan, bukanlah jenama-jenama Jepun ataupun tempatan, tapi satu jenama premium daripada Eropah. Ya, kita bercakap pasal Volvo. Ramai yang tak tahu, Volvo sebenarnya dah bernapak dekat Malaysia ni daripada tahun 60-an lagi. So, hari ni kita nak menyelusuri sejarah macam mana industri perkilangan automotif dekat Malaysia ni bermula daripada Volvo. Sekaligus menjadikan plant Volvo dekat Malaysia ni adalah plant yang pertama untuk pemasangan kereta-kereta Volvo di luar Eropah. Barulah nampak menarik sikit kan sejarah industri automotif kat Malaysia ni. Tapi sebelum tu, pada korang yang baru menemui channel ni, jangan lupa subscribe supaya korang tak terlepas lagi video-video yang lain. Okey? Macam yang semua sedia maklum, jenama Volvo berasal daripada Sweden. Dan pada tahun 1967, tahun ni menjadi tahun yang penting bukan saja untuk Volvo, tapi juga untuk industri perkilangan kat Malaysia ni lah. Bila mana Volvo Car Corporation dengan beraninya diorang putuskan untuk menubuhkan satu plan baru untuk pemasangan kereta-kereta jenama Volvo ni dekat Shah Alam. So kilang ni dikendalikan oleh Swedish Motor Assemblies SMA, yang pada mulanya dia membuat pemasangan secara SKD ataupun semi knockdown. Semi knockdown ni maksudnya komponen-komponen main dia import daripada Sweden. So bila dia sampai ke kilang kat Shah Alam tu, dia just pasang je untuk dijual dekat pasaran Malaysia. Dan yang bagusnya, bila dia start proses ataupun bila dia start memasang kereta-kereta dia dekat Shah Alam tu, so rakyat tempatan pun diberi peluang untuk bekerja dan juga peluang untuk mendapat latihan secara profesional dalam industri pembuatan automotif ni. First model, apa dia? Kalau korang tahu, letakkan kat bahagian komen. Tapi yang tak tahu pun tak apa, saya nak beritahu terus. Okay? Model pertama dia ialah Volvo 144. Sekaligus menjadikan Volvo 144 ni model yang ikonik lah. Bukan setakat di peringkat global, malahan di Malaysia ni sendiri. So Volvo 144 ni juga menjadi bukti ataupun tanda kejayaan yang besar kepada Malaysia lah terutamanya, sebagai perintis kepada sektor pemasangan kereta-kereta jenama Volvo di luar Eropah. Dan menunjukkan keyakinan pada level global lah kan terhadap keupayaan industri kat negara kita ni. Sepanjang 70-an, 80-an, operasi kilang pemasangan dekat Volvo Shah Alam ni terus berkembang. Dan selain tu, mereka juga bawakan model-model yang lebih baru macam siri 200, 700 dan kemudiannya siri 900. Tapi perjalanan tu bukanlah mudah, bukanlah tak ada cabaran. Pasaran automotif dekat negara kita pun sentiasa berubah kan, dengan dasar automotif yang baru lah, termasuk jugalah persaingan daripada jenama-jenama lain, terutamanya daripada Asia sendirilah. Macam yang kita sebut awal tadi, Honda, Toyota, Nissan, waktu tu lah diorang pun mula menapak dekat Malaysia ni. Tapi Volvo tetap bertahan dengan identiti dia yang unik, iaitu kereta dengan ciri keselamatan yang paling tip-top kat dunia. Dan menjelang 90-an, Volvo upgrade kilang kat Shah Alam tu untuk menjadi kilang yang lebih canggih. Sekaligus dia juga dapat memperkenalkan model-model yang lebih moden, yang lebih maju macam S40 dan juga V40. Dan waktu tu Volvo Malaysia bukannya pasangkan kereta untuk pasaran tempatan je, tapi juga dah kembangkan pasaran dia kepada negara-negara serantau Asia yang lain macam Thailand dan juga Indonesia. So sekaligus dia mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai regional hub Volvo dekat ASEAN. Tahun 2013, kilang ni dikenali sebagai Volvo Car Manufacturing Malaysia, VCMM, dan masih lagi beroperasi sampailah hari ni 2025, nak masuk 2026 dah pun kan. Yang mana dia menjadikan kilang pemasangan kereta Volvo ni kilang automotif yang tertua dekat negara kita. Tapi yalah, sekarang ni industri automotif pun secara global dah beralih arah ke arah yang lebih mesra alam dengan teknologi electrification, safety features ADAS pun lebih mantap sekarang ni. Dan Volvo Car Malaysia pun tak ketinggalan untuk berada sebagai frontliners dalam revolusi kenderaan lebih mesra alam macam hybrid,
EV ataupun PHEV. Antaranya macam sekarang ni pun Volvo Car Malaysia ni pasangkan model yang lebih premium, lebih mewah macam XC90, XC60 dengan teknologi plug-in hybrid kan. Dan fakta menarik juga, EV pertama yang dipasang secara CKD dekat negara kita ni pun daripada Volvo juga, iaitu XC40 Recharge, yang mana Volvo Car Malaysia juga mengeksport model-model ni ke pasaran ASEAN yang lain, sekaligus membuktikan warisan pemasangan tempatan Volvo kat Malaysia ni masih lagi kekal relevan, inovatif dan juga berdaya saing. Dari model Volvo 144 yang simple-simple tu kan, tahun 60-an, sampailah SUV yang canggih-canggih pada masa sekarang ni. Sejarah pemasangan kereta-kereta Volvo kat Malaysia ni, inilah bukti dia tentang hubungan jangka masa panjang antara Volvo dan negara kita Malaysia, dan juga bukti terhadap industri automotif dekat negara kita ni yang semakin matang. Dia bukannya sekadar nak jual kereta je, tapi juga warisan tentang kejuruteraan, teknologi dan kemahiran di taraf yang lebih tinggi. So warisan dan kematangan ni lah yang mampu untuk terus bawa kita ke masa depan yang lebih baik. Bukan setakat untuk Volvo lah, tapi juga kepada pemain-pemain industri yang lain juga. So macam mana dengan perkongsian kita hari ni tentang sejarah pemasangan Volvo kat Malaysia ni? Ada apa-apa yang korang nak top up kat bahagian komen. Kalau korang pun ada memiliki kereta-kereta Volvo, tak kira lah model klasik ke, model moden ke, pun sharekan dengan saya juga dekat bahagian komen. Sebab saya sendiri pun sebenarnya peminat juga kereta Volvo ni. Tambah-tambah XC60 dan XC90 lah. Bila poket saya tebal nanti, antara cita-cita saya ialah nak memiliki XC60 sebagai kegunaan harian dan nak memiliki XC90 untuk kegunaan keluarga. Nak pergi jalan-jalan ke, nak travel jauh sikit ke, ataupun nak naik kereta ramai-ramai kan, pergi ke sesuatu tempat tu. Itu target saya lah. Dan target saya juga untuk channel ni, pada korang yang baru menemui channel ni, yang first time nampak video kat channel ni, subscribe, free je, tak payah bayar apa-apa, supaya kita dapat sharekan informasi berkenaan industri automotif ni dengan lebih baik pada masa akan datang. Alright, so semoga kita bertemu lagi pada video-video yang akan datang dan di tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.